Hello, Assalamualaikum semua. Okey, resipi kita kali ini adalah kek butter marble. Okey, kita punya bahan-bahan ya. Kita ada telur, tepung kek naik sendiri. Jika pakai tepung gandum, sila tambah baking soda dengan baking powder ya. Kalau tepung kek naik sendiri tak perlu tambah apa-apa. Gula, butter, susu cair penuh krim, susu pekat, vanila. Ini adalah coklat Imarco ya, sebab kita nak buat marble cake, tapi kita gunakan coklat Imarco je ya, dan juga vanila. Okey, pertama sekali kita ayak tepung dulu ya. Ayak tepung naik sendiri. Tepung gandum ke tepung kek naik sendiri ke, kita perlu ayak ya. Kalau tepung gandum, letak setengah sudu teh baking powder, setengah sudu teh baking soda. Kalau tepung naik sendiri tak perlu lagi letak benda-benda tu. Okey, sekarang dah ayak. Okey, sekarang pukul dulu butter dengan gula hingga kembang. Okey, dah kembang begini, kita masukkan pula susu pekat manis, susu cair. Masukkan susu pekat manis. Masukkan susu cair. Masukkan vanila. Masukkan telur semua ya. Sekarang kita mix lagi lebih kurang 10 minit. Okey, dah begini dia menyusut tu, kita masukkan tepung sedikit demi sedikit ya. Tepung yang kita dah ayak tadi ya. Sambil tu terus saja mixer. Masuk sikit dulu. Lepas tu mixer lagi, buat hingga selesai, sedikit-sedikit ya. Okey, hinggalah kita dapat adunan seperti ini ya. Dia macam kental dan gebu ya. Kemudian kita bagi kepada dua. Kita letak coklat Imarco dan satu lagi plain lah, warna biasa ya, warna asal ya. Cara dia, kita letak dulu loyang kita dengan baking paper dan letak sikit minyak ya. Kemudian kita letak dulu warna putih, warna asal. Gitu. Kemudian letak warna coklat yang kita dah campur dengan coklat Imarco tadi. Kita tak nak buat banyak sangat layer ya. Nampak tak? Begitu ya. Kemudian letak lagi warna tu di atas, warna normal tadi di atas. Dan letaklah warna coklat di atas. Jadi kita selang-seli lah, selang-seli kita punya kek ni. Kemudian habiskanlah kita punya warna putih. Siap dah, kita masukkan semua kita punya adunan. Kita hentak-hentak sikit dulu. Macam ni. Okey. Sekarang dia dah rata kan. Kemudian bolehlah masuk suhu oven 160 lebih kurang 45 minit ke 50 macam tu lah, ataupun terpulang pada oven sendiri. Okey, dah masak ya. Okey, kita dah sejukkan. Kemudian kita nak wrap dengan plastik wrap sebab nak letak dalam chiller kan, untuk hidangan hari raya nanti. So, terima kasih kerana menonton ya. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Sampai jumpa lagi. Bye.